kek ni? Saya nak makan yang mana dulu ya? Coklat dulu ke atau krim dulu? Sedapnya. Nobita! Bangun, Nobita! Bangunlah! Doraemon, kenapa awak kejutkan saya? Kecil kalau saya serba makan dulu, awak bangunkan saya. Apa awak cakap ni? Saya mimpi tadi saya tengah makan kek. Apalah awak kejutkan saya? Saya ingat apa awak mimpi rupanya? Teruklah awak ni, saya tengok saya sedang mimpi. Awak kacau penipu, betul lah. Dah lah, saya tak dapat lah saya nak makan kek tu. Kalau begitu baiklah, saya akan bagi awak makan kek tu. Jangan untuk lihat mimpi. Tali mimpi. Dengan cermin mata ni, awak dapat lihat mimpi dan dapatkan apa yang awak nak dengan tali ni. Betulkah? Baiklah, awak sambung balik mimpi tu. Tapi bukannya senang saya nak tidur balik. Tak apalah, awak ni kan kaki tidur. Dahsyat, kaki tidur dia lah orangnya. Besarnya kek ni. Awak kan memang suka makan kek? Ikut saya! Doraemon, apa yang awak buat ni? Pulangkan balik kek tu! Kek saya lah, pulangkanlah balik! Saya mimpi ke? Ini kek dalam mimpi tu! Sedapnya saya rasa lah! Tak sedap langsung lah! Mana boleh sampai rasanya? Kebonan saya nak makan kek. Saya nak cuba sekali lagi. Ada macam-macam lagi yang saya nak lah. Ya ke? Awak tentu boleh tolong saya dapatkannya. Tolonglah saya, Doraemon, dapatkannya. Saya rasa benda yang bukan aja aku keluar. Saya akan tolong. Tapi awak mesti mimpikan juga kuih dorayaki untuk saya, tahu? Mula-mula teleskop. Kemudian telur. Kereta kontrol. Pistol. Kuih dorayaki tak ada pun, mana ada pun tapi sebiji je. Selamatkan saya. Semuanya saya dapat. Apa yang awak nak? Semuanya dapat. Tapi saya cuma ni. Tak patut betul awak ni. Nobita, Shizuka datang. Ya. Awak boleh buat begitu? Semua ni saya dapat dalam mimpi saya. Awak tahu, Shizuka? Untunglah awak. Saya ni asyik mimpi yang menakutkan aja. Kesiannya. Mimpi yang macam mana tu? Saya mimpi saya telah dikejar kekasih. Mimpi awak tu ngerilah. Kalau begitu, saya akan hancurkan kekasih itu. Betul ke? Serahkan kepada saya. Mari! Nampaknya cuma kat situ lah. Sekejap lagi awak akan rasa. Dalam mimpi tu dia buat juga. Ampunkan saya tak mahu masuk dalam mimpi lagi. Betul kan ni? Betul. Saya dah selamat, terima kasih. Saya tak kisah perkara kecil aja, tapi kalau ada apa-apa, panggillah saya, ya. Betul kau awak tak kisah. Apa pula ni? Tak ada apa-apa, cuma saya nampak awak terketat-ketat tadilah, Nobita. Sampai ke mana awak nak ikut saya? Kemana awak nak bawa saya? Manalah saya tahu. Kalau awak tak cakap susahlah. Saya hanya boleh hidup dalam mimpi lagi. Patutlah, baru saya tahu. Kalau macam ni, matilah. Walau macam mana pun, kita lari dalam mimpi sajalah.
Saya Ultra Sunyo. Saya bencikan orang jahat. Ya. Macam si gemuk ni. Nah, saya nak kerjakan orang jahat. Barulah senang. Terima kasih, Ultra Sunia. Alah, dia nak tunjuk baik, konon. Saya tak nak tolong Shizuka lagi. Sekarang masuk ke dalam mimpi Sunia, cepat. Tak seronoklah. Hei kekasih, jaga awak. Saya akan lemahkan awak. Mana boleh macam Jangan cakap banyak. Ini mimpi saya. Saya punya sukalah apa nak buat. Saya tahu tapi... Saya akan benamkan awak ke dalam laut. Tolong! Sayalah berkuasa. Sunia, kenapa dengan kau ni? Sampai bila kau nak berhenti kencing di tilam tu? Cakap cepat. Sonia, awak tu bermimpi lah. Mama malu lah, Sunia. Sunia juga lah. Bukankah awak mimpi jatuh dalam laut dan telah basah kan?